Rasa nervous lah pula. Macam mana kau dia reject I? Dengar sini. You ni Bianca Rosario. Mana-mana you pergi sekalipun, you lah perempuan yang paling lawa kat situ. Kalau tak pun, at least you top 3. Lelaki mana yang akan reject you? Lagi-lagi Bob. So, by the time kita balik dari sini, you dengan Bob akan jadi couple. I dengan Bob akan jadi couple. Thanks, Karma. Ini betul-betul kawan. Are you ready? Jom. Cinta bukan satu makna, bukan semata untuk hawa. Dan percayalah, hati akan tenang, hidup aman damai. Teruskanlah berjuang. Oh, na 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 na. Will you be my boyfriend? Apa you cakap? Selama ni, I selalu berhati-hati dengan siapa yang I bagi masuk dalam hidup I. Orang cuma nak Bianca yang famous, yang glamour, yang kaya. Tak ada sesiapa yang betul-betul nak kenal I, kecuali you. You kenal I. You jaga I. Macam dalam plane tu, you sanggup tak ada bantal demi I. You tarikkan selimut. I make sure I tidur elok-elok. You tahu pasal semua tu? Of course, Bob. Maybe I tak pandai nak tunjuk yang I appreciate you. Tapi I nampak semua benda yang buat untuk I. And I tahu yang tak ada sesiapa pun yang baik untuk I kecuali you. I know that now. Selama ni I rasa macam I tak cukup. You lebih dari cukup. Ambil gambar. Aku tak faham. Apa yang tengah jadi ni? Bianca dah confess dekat Bob. Confess apa? Yang Bianca suka dekat Bob lah. Kau ni pun. Aku susah payah tarik kau nak bagi diorang privacy. Kau boleh buat tak tahu pula. Tercongok lagi dekat situ. Nasib baik Bianca tu proaktif tau. Bianca confess yang dia suka dekat Bob. Tapi Bob nak confess. Bob pun nak confess dia suka dekat Bianca ke? OMG sweetnya. Bukan kau suka kat Bob ke? Hah? Mana ada? Kau bukan je lah kau ni. Ingat ni drama swasta ke? Dia suka dia suka aku suka kau suka siapa? Kira show macam tu. Agaknya petang ni magic kot. Kenapa? Maybe bukan kita je yang jadi. Cuba you tengok cara Syam pandang Karma. Garanti dia suka Karma. Trust me. Jika kamu masih ragu kemana arah tuju hidupmu, pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada.
akan tenang, hidup aman damai, teruskanlah berjuang. Oh, la 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 la. Congratulations, Bianca! Thank you, I'm so happy. Kau dengan Bianca? I rasa kan Syam suka you. Ya ke? Tak adalah. Ya, trust me. You jangan jadi bodoh macam I. Nasib baik I sempat dengan Bob. Macam mana kalau dia dah move on sebab I tak nampak-nampak dia macam tu? Melepas I. Hai, Ma. Hai. Happy nampak? Memang happy. Happy sangat. Because I'm in love. Amboi. Who's the lucky guy? Kalau Mama nak tahu, Mama kena janji yang Mama takkan freak out. Why would I... Kejap. Is it Bob? Betul! 1000 markah untuk Mama. Tapi bukankah you kata semua tu tipu je. It was just a prank. Well, tu dulu. Sekarang lain. Sekarang, I can see what an amazing guy he is. Yang lagi seorang tu, Syam. Macam mana? Apa sebab pula dengan Syam? Bagus Mama tengok budak tu. Hidup ada hala tuju. Kan lebih bagus kalau Bi keluar dengan orang macam tu. Okay, first of all, apa yang Mama tahu pasal Syam? Mama cuma pernah nampak dia sekali je kan? Bila Bi buat live auction bagi Kinsuki. Ya. Mama tak kenal pun dia. And he doesn't know me. Yang kenal I lah Bob. Dan siapa cakap Bob tak ada hala tuju? Apa kata Mama kenal dia dulu. Buat effort sikit. Tak adalah Mama. And finally, Syam suka orang lain, okay? Dia suka Karma. Boleh tak kau jangan hantar had-had macam ni? Nasib baik tak buang lagi. Karma nak buat apa dengan ni? Okey. Masa Karma pecahkan barang dekat Jepun tu, Akira Shisho ada ajar kita orang repair barang tembikar menggunakan teknik Kintsugi. Pakai serbuk emas. Barang yang dah repair tu lagi cantik daripada yang asal. So, Uncle, jom kita buat Kintsugi? Tak apalah, kamu buat je lah. Uncle dengan tangan macam ni nanti lagi jahanam. Sebab tu lah Uncle kena buat. Bagi exercise sikit tangan tu. Tak apa. Syam boleh pimpin. Kan, Syam? Pergilah. Ya. Okey. Jom kita mula. Mula-mula, kita ambil gam.
dengan serbuk mask. Tapi disebabkan kita tak ada serbuk mask, kita guna yang liquid je. Kita letakkan gum. Yes. Nah, Kamal letak, Uncle kacau. Syam, tolonglah. Tolong. Aunty tolong Kamal boleh? Boleh? Dia tolong potongkan ni. Boleh? Sekarang, kita akan susun serpihan dia. Lepas tu kita gamkan. Uncle tahu tak, kat Jepun tu, Syam pandai sangat buat tembikar. Barang-barang dia semua perfect. Ish, mana ada? Banyak lagi teknik aku belum belajar. Itu semua turun daripada arwah mak dia. Arwah mak Syam macam-macam dia kata buat. Menjahit, melukis, kraft tangan. Syam hampir lupa pasal tu. Ingat tak kostum teko masa tadika yang arwah mak buat tu? Menang best kostum. Dan kamu tahu tak, Syam punyalah happy sampai dia tidur pun dia pakai kostum tu. Ya ke? Ada gambar tak? Mungkin saya pergi cek. Sekejap. Sangka Syam macam tu punya. Jumpa. Nak tengok. Comel. Comelnya. Syam. Budak kecil semua pun comel. Ini dia. Syam ni ras mak dia. Saling tak tumpah. Uncle rindu sangat. Setiap hari tak pernah Uncle tak kenang dia. Isteri sekarang janganlah marah. Mana ada marah. Mesti ada gambar XI kat dalam ni. Ha. Kalau nak kekal, kenalah bergurau kan. Tak boleh nak terasa je. Kalau kita salah, kita minta maaf. And that's just how relationships last. Betul? Kamu setuju? Mak ni. Boleh tak Mak ni buatkan air sejuk? Hauslah pula. Boleh. Bawa karma sekali. Okey. Cuba kamu. Ayah. Ayah merajuk dengan Syam ke? Syam balik ayah tak nak jumpa. Ayah tahu. Syam marahkan ayah. Dah lama Syam pendam. Dan Syam balik ni pun Syam paksa diri Syam. Bukan ayah tak nak jumpa kau, Syam. Ayah tahu kau tak suka jumpa ayah. Aku tahu aku dah gagal jadi seorang ayah. Aku gagal jaga arwah mak kau. Aku buat kau jadi anak yatim. Syam, ayah tak nak kau paksa diri jumpa ayah. Semata-mata atas dasar tanggungjawab. Betul. Syam memang marah ke ayah. Syam tak boleh terima yang Syam kehilangan mak. Tapi
Mungkin Syam tak pernah sedar yang ayah pun kehilangan orang yang paling ayah sayang. Syam tak pernah terfikir. Syam hanya fikir pasal diri Syam je. Masa tu kau kecil, Syam. Kau tak boleh fikir. Dan sekarang ni kau dah dewasa. Kau boleh fikir sendiri. Dan mungkin dah ada orang yang boleh tolong kau nampak. Ayah suka karma. Kalau arwah mak ada, mesti dia suka. Ya. Syam minta maaf. Sebab Syam jauhkan diri daripada ayah. Syam. Ayah biar kau pergi, bukan ayah tak pedulikan kau. Tapi ayah tak nak paksa. Kalau itu yang kau nak, ayah sayangkan kau, Syam. Ayah sayang kau. Aku suka sangat tengok ayah dengan mak tiri kau. Diorang relax sangat. Couple yang best. Aku harap bila aku ada boyfriend nanti, kita macam tu juga. Chill je. Nak cari boyfriend, biar yang elok. Jangan cari sebarang. Yelah, nak cari yang elok tu kat mana? Kalau Along aku yang almost perfect tu pun tak jumpa, aku ni lagilah. Kau patut dapat sebaik-baik lelaki. Karma. Huh? Dah sampai. Okey. Karma. Terima kasih. Kau janji dengan aku, kalau kau minat mana-mana lelaki, bagi tahu aku dulu. Okey. Biar aku tengok dia elok ke tak untuk kau. Caring juga kau ni kan? Bukan dengan semua, dengan kau je. Dah. Aku tak boleh parking lama-lama kat sini. Okey, sorry. Okey, bye. Twinkle. Dek. Ya. Kenapa kau tak ajak dia naik? Kenalkanlah dengan Along dengan Mak. Dia kerja apa? Apa nama dia? Dah ada boyfriend sekarang tak mengaku Itu bukan boyfriend lah, tu kawan je. Yang Along mengendap macam toyol ni kenapa? Apa ni bising-bising, ya? Mak,
Adik ni kan mak dah ada boyfriend mak. Lepas tu dia tak nak kenal dengan kita sebab dia nak jadikan kekasih gelap mak. Mana ada? Alung jangan buat cerita boleh tak? Dia kawan je, kawan. Nampak? Dia nak cakap kahwin tapi dia cakap kawan lah. Kawan besok kahwin lah. Mak elok mak. Dah lah bawa kita mahal. Handsome. Tu yang pelik tu macam mana boleh suka kat dia. Tak baiklah cakap macam tu Along. Dia mesej kan? Tak payahlah reply. Kau FaceTime je. Kau tunjuklah kat mak. Tunjuklah. Dah lah. Dah lah. I suruh you stalk Syam untuk Bianca. Bukan untuk you. Budak ni. Harapkan pagar jadi tikus. Ya Allah, kenapa semua orang ingat Syam tu boyfriend I? Kita orang kawan je. Ada I cakap dia boyfriend you ke? Oh, tak ada. Tahu pun. So, dia bukan boyfriend you. Dia suka you ke? As in, dia minat dengan you ke? Minat? Macam mana nak tahu? Takkan itu semua pun you tak tahu? Macam mana dia bila dengan you? Normal agaknya. You ada 2 orang kakak. Takkan diorang tak ajar semua tu? Tak ada. Diorang tak cakap dengan I pasal benda-benda macam ni. Okey. Nanti aja. Kalau kita nak tahu orang tu suka kita atau tidak, you have to watch for all these signs. Bila dia cakap dengan you, dia akan lean forward. Body dia akan menghadap you. Macam ni. Dia akan cuba pegang you. Lightly. Sikit-sikit. Macam ni. Bila you dalam group, dia akan pay attention lebih pada you berbanding dengan orang lain. Dia akan curi-curi pandang pada you. Dia akan senyum banyak pada you. Dia akan banyak gelak. Walaupun apa you cakap tak kelakar mana pun. Tak bunyi macam Syam pun. Langsung tak? You tak perasan kot? Tak apa. Nanti bila you lepak dengan dia, you perhatikan semua ni. Kalau dia buat semua ni dengan you, maknanya dia suka you. Tapi kalau dia buat semua ni dengan Bianca, maknanya dia suka Bianca. Faham? Faham. Ini advance untuk bulan ni. Jangan pakai semua terus. Simpan sikit. Jangan lupa bagi sikit pada mak you. Okay, Aunty. Thank you. Most welcome. Hai Bianca. Karma. Wow, putihnya you. Kan? Jangan marah. So what's up? I ada movie date dengan my new boyfriend. Jomlah sekali you dengan Syam. Oh, tak kacau ke? Korang tak nak dating diorang? Alah, macamlah tak biasa. Lagipun kalau I pergi berdua je dengan Bob, nanti mesti ada pakcik-makcik bawang yang akan gossip about us. Tolonglah cover. Okay. Nanti I text Syam. Yay, thank you. Bye. Bye.
Hey, prepare singki je pun. Senyum-senyum. Ke tengah fikir pasal Ripap Sadin. Hi, boyfriend. Hello. You look so good today. You pun lawa juga hari ni. Hi, Bob. Oh, I ajak Karma sekali tau. I nak set dia dengan Syam. Hi. Hi, Bianca. Hai Karma. Hi, Syam. Hai. Double date. Let's go. Jom. Make sure Nak makan apa? tengok ni lah. Best lah. Tak Mana ada tak nasi? birthday tu kan. Oh, tu ada. Okay, what do you want? I nak the usuals. Bila dia cakap dengan you, dia akan lean forward. Can we get the waffle, please? Body dia akan menghadap you. Okay. Best juga. Kau tengah buat apa? Dah apa? Aku tengah exercise tangan. Selah kita. Karma, nak apa-apa tak? Dia akan cuba pegang you. Lightly. Sikit-sikit. Nak apa-apa tak? Bob. Tak apa, biar aku. Sure? Sure. Okay. Masa apa? Bila you dalam group, dia akan pay attention lebih pada you berbanding dengan orang lain. Dia akan curi-curi pandang you. Kan? Dia akan senyum banyak pada you. Korang, orang Jepun minta air cakap apa? Banyak gelak. Water! Dia recycle joke dia. Itu kelakar. Itu pun. Walaupun apa you cakap tak kelakar mana pun. Sama. Ya. Betul. Dia tak boleh dengan orang yang sama terlalu lama. Dia akan cari point yang lain kan. Korang jalan dulu. Okey. Korang, I nak pergi toilet jap. Tunggu tau. Pergi toilet. Nah. Sorry, we were having a conversation about. So, macam mana? Syam suka you ke dia suka Bianca? Okey, Aunty. I rasa
Syam dia tak minat dekat siapa-siapa lah. Dia tak minat dekat I, dia tak minat dekat Bianca. Sure? Ingat lagi tak apa yang I cakap? Ingat nanti. Okey, ni apa yang I nampak Syam ni, dia bila bercakap, dia tak ada lean forward langsung dekat kita orang. Lepas tu, dia tak ada gelap lebih, dia tak ada pegang siapa-siapa. Dengan Bob pun tak? Dengan Bob? Okey, tak apa. Go on. I faham sekarang. Maksud aunty. Contohnya, apa yang Bianca buat tu nampak sangat dia suka dekat Bob. Semua tanda-tanda yang aunty cakap tu semua dia buat. Badan berpusing bila bercakap. Lepas tu, selalu pegang-pegang. Bila bercakap selalu gelak. Ya Allah. Banyak kali dah ajar budak tu. Jangan tunjuk sangat. Nanti boyfriend naik kepala. Jual mahal tu penting. Tak belajar-belajar juga. Macam tu ya, aunty. Kena jual mahal. Perempuan kenalah jual mahal sikit. Habis Bob tu macam mana? Dia pun samalah kan? Mengenyam dengan Bianca. Tak kot. Dia tak macam tu sangat dengan Bianca. Tapi apa? Tapi ni I'm confused nanti. Sebab I selalu tengok yang Bob tu selalu pandang-pandang I. Ada sekali tu dia pegang tangan I. Bila I buat lawak, dia selalu gelak kuat-kuat. Tapi kita orang kawan je tau aunty. Kita orang tak ada apa-apa pun. So mungkin semua tanda-tanda yang aunty mention tu bukan untuk semua orang. Lain orang lain kan aunty? So, you kata Bob macam tu dengan you? And you? Macam tu juga dengan Bob? Tak. Tapi dengan Syam ada juga. I banyak gelak bila I cakap dengan dia. Pernah terpegang tangan dia. Tapi tu semua tak sengaja tau aunty. Dia macam spontan lah. Aduhai lah. Anak gadis. Kenapa aunty? Karma ada buat salah ke? No, Karma, you tak buat salah apa pun. Tak apalah. That's all I need to know. Nanti bila kita jumpa, we'll talk again, okay? Dah, pergilah. Lepak dengan kawan-kawan. Okay, aunty. Bye. You backstabbing bitch! Bianca! I trusted you! Bianca, please! Pergi mampus! You suka Karma ke? Yes. Balik malam ni, Karma macam mana? I tak tahu macam mana nak bagi ruang kat dia. Just leave me alone. Kita berkawan dekat ceputu elok je. Aku bencilah semua ni. Boleh ke kita hilang apa yang kita tak pernah ada? Bintik hitam pudar, wajah 64% lebih cerah dalam 3 hari. Cubalah Safi Perfect White. Jika kamu masih ragu kemana arah tuju hidupmu, pejam mata, lepaskan segala resah dalam dada. Jika kamu masih buntu dengan segala dugaan yang ada, kembalilah, semoga tenang